Soalan, siapakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? 1. Beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan. 2. Berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani sunnah baginda serta menzahirkan rasa kasih dan penghormatan kepada baginda. 3. Menyayangi dan menghormati para sahabat dan ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjaga tangan dan lidah daripada mencela atau menyakiti mereka. Begitu juga terhadap seluruh kaum muslimin. 4. Antara tokoh besar yang memperjuangkan pegangan ini ialah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikut mereka. Mereka inilah yang dikenali sebagai As-Sawadul A'zam, golongan majoriti umat Islam. Golongan ini juga terdiri daripada mereka yang berpegang dengan salah satu daripada 4 madhab fiqh yang mu'tabar, iaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Hanbali. 5. Di samping itu, ramai tokoh ulama terkemuka dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir dan ilmu aqidah. Antaranya Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Bukhari dan Imam As-Suyuti juga termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 6. Pada masa yang sama, terdapat juga sebahagian kaum muslimin yang tidak secara rasmi berpegang kepada mana-mana 4 madhab tersebut, namun masih tergolong dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah selagi mana mereka berpegang dengan prinsip dan manhaj yang sama. 7. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang deklarasi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang ditakrifkan oleh majoriti ulama Sunni, anda boleh merujuk kepada persidangan antarabangsa mengenai Islam Sunni yang telah diadakan di Grozny, Chechnya pada tahun 2016.